Ramai yang tak tahu ini buah apa. Ini namanya buah asam gelugur dan kebiasaan ini dijadikan asam keping. Buah gelugur ni, ini adik-beradik dengan manggis. Kebetulan kat sini ada pokok rambutan, tengah tak musim lagi. Berbuah pokok ni. Ini pula pokok asam gelugur tu, owner dia. Oh, mantap. Okey, ni asam gelugur. Alright. Barunya. Oh, ni barunya. Mantapnya ni. Wow, memang cantik. Ada jual bang? Kita tak jual. Siapa nak ambil je. Ha? Serius ah? Serius. Dia dah jatuh. Oh, ni dah lama. Ni yang baru sikit. Kita bagi yang baru lah. Oh, so biasa buat apa bang? Ini biasanya orang buat asam keping lah. Asam keping. Tapi kalau nak buat asam keping, cara dia kupas. Dia akan kupas ikut pangsa. Cuma potong separuh je. Itu jemur. Jangan potong halus. Kalau halus nanti jadi kecil je asam keping. Biasa ada orang buat masakan ke asam gelugur ni? Asam gelugur ni kalau orang Negeri Sembilan dia ambil pucuk dia ni lah. Pucuk dia ni yang merah ni. Ini pucuk dia diorang potong dicik halus-halus, masak buat gulai. Dia makan ni, sedap. Tak kelap? Tak kelap. Dia masam-masam, sedap. Sedap. Wow. So baru korang tahu kan? Inilah asal asam keping.